Yeah, Aiman, Syami, Eddie, kita datang lagi. Yo, it's boy Saisap. Sekarang ni kita berada di air terjun. So kita akan buatkan satu vlog untuk hari ni. Let's go. Sekarang kita berada di Lata Hulu Cebong. Let's go. Assalamualaikum. Saya nak tumpang mandi di dalam, boleh ke? Okey, boleh berapa orang? Mau dah. Di rumah. Ada orang kemar tak? Ini sebelah saya ni warga emas. Ya ke? Ya. Nampak muda kan? Tak ada duit kecil ah. Ada beg orang. Ada apa paket? Banyak. Terima kasih. Macam mana nak rekod ni? Macam ni? Tak boleh nampak ni. Yo, Aiman, Syami, Eddie. Tiga kepala, satu cerita. Kamera on, kita mula. Hari ni kita keluar lagi. Tak tahu apa yang bakal terjadi. Cing berjalan cari misteri. Asalkan bersama jalan terus pergi. Eman depan pegang kamera, Syami pula buat suasana. Eddie datang dengan cerita. Tiga sahabat memang tak terkira. Tak perlu rancang terlalu lama. Mana nak pergi kita reda saja. Ada gelak, ada cabaran. Setiap video jadi kenangan. Pecah-pecah berkejaran. Masuk hutan, jalan malam. Kadang berani, kadang pun cuak. Kalau nampak benda Alright, kesimpulannya siapa-siapa yang nak datang ke Ipoh dan memandi badan, okey, apa nama tempat ni? Itulah. Jumpa orang dengar pengalaman. Tak kisah apa Tengok yang kat kita dulu. lakukan. Yang penting semua jadi Alright. kenangan. Bye. Kalau jatuh kita bangun bersama. Kalau takut kita gelak bersama. Walau jauh mana kaki melangkah, persahabatan tetap tak berubah. Aiman, Syami, kita bertambah. Setiap perjalanan jadi sejarah. Aiman, Syami, Eddie, kita teruskan sampai berjaya. Kalau korang nak tahu cerita kami, tekan subscribe. Jumpa lagi. Okey dah. Dapat mandi, dapat rendam badan, dapat bersihkan badan. So kat sini so far okey. Tak seronok sangat, tak boring sangat. Just okey sajalah. Okey, next kita nak pergi mana? Tulis dekat komen, okey?